Jadi hari ni kita kat Malaysia's largest auto show ni, Malaysia ni, kat MIPS. Ni keliling ni McLaren. Porsche 911 Carrera 4S. Apa harga? Ya, exhibitors listing. So VIP kita dapat park dekat sikit. Tu macam Formula 1 ke apa. Macam bahagian situ orang ni ajar fix engine lah. Macam tu ada orang tu institute lah, college vocational, orang ajar repair engine. Tu ya, ada Mara, ada UMP, ada GMI kat sini. College vocational, Polytechnic, Taylor City, Humas Kementerian Pendidikan, Jabatan Tenaga Manusia. Orang semua kat sini datang untuk mengajar macam nak repair engine, bina kereta, guna AI untuk buat kereta boleh pandu sendiri ke. Jadi banyaklah benda, orang semua berkaitan otomotif lah kat sini. Dia punya training, dia punya latihan lah. Kat sini pula macam bahagian, ada juga bahagian game, ada jual bahagian buku kak. Dan ada juga bisnes yang menarik yang aku jumpa. Jadi promosi dia adalah haircut RM5 je. Kena lepas tu download app ni untuk ni. Macam mana diorang buat ni adalah dengan app ni, ada app My Barber ni. Masuk je app tu, book nak pergi barber mana, ataupun nak orang datang ke rumah, lepas tu gunting rambut macam tu je. Jadi tak perlu pening kepala nak cari barber, tak perlu lah pening kepala nak cari tempat pun diorang boleh datang ke rumah agak. Ni diorang buat promosi RM5 ni. Baru habis gunting rambut RM5. Banyak food lah ni. Okey boleh check. Sekarang kita kat hall kedua ni, kat bahagian atas D2. Ni exhibitors dia. Jom masuk. Flying taxi. Harley Davidson, Triumph, Lux. So ada lah banyak-banyak. Showgirl. Itu main stage je. Ada pula kereta-kereta ni. Okay. Lagi satu Garfield T-Live. Apa ni? Power Sepang. Kereta racing lah ni. Okay. Ni electric scooters. Kereta Johor nampaknya. Jual produk untuk cermin lah, kursi lah. Macam mana? Aprilia ni, tak tahu. Korang mungkin tahu, aku tak tahu lah. Vespa. Royal Enfield ni. Kita main pingpong lah tengah tu. Super Lux. Joy of e-bike. E-bike semua. Okay. Sekarang nak keluar pula. Kita tengoklah apa makanan gak, aku pun lapar ni. Ni stage dia. Lepas tu ada lagi banyak lagi food truck. Lepas tu ada lagi auto show ni kat sini pula. Okay, kita masuk dalam sini. Apa beza dia? Okay. Ni baru brand besar. Okay. Proton, Omoda, Jiko, iCar Sherry, GWM, Nissan, Jito, Pro 2. Ini contoh land air vehicle. Ini sayap dia. Lepas tu dia boleh ada bilang ke atas untuk terbang kat GWM yang pertama. Okey. Di GWM sekarang kalau anda perlu Hall A1 Toyota ni brand-brand yang ditunjuk lah kat sini. Jadi kita nak masuk Hall A1 pula. Ni lah Hall A1. Baru nampak kereta futuristik mahal lah. Nama dia Gravity. Okay. Tesla pun ada. Test drive location.
turun ke situ untuk test drive lah kereta Jayco, test drive lah kereta BYD ke apa-apa Sherry lah, test drive kat sini lah. So Malaysia Bike Show tapi kita dah tak ada masa, kita gerak balik lah.